Kat rumah saya dulu, saya ingat arwah abah saya bergurau. Arwah abah saya memang bergurau kerja. Saya kat ATM tu saya telefon, hello, Assalamualaikum bah, duit dah kering lah, habis duit basah macam mana lah, dah sabar tak? Sabar tak abah saya kan? Mak saya kadang marah kan, bang, abang tu kan gaut, abang kan pulut-pulut tak boleh, ni lemang ni semua mana boleh, kau ni pun satu, yang tak boleh pulut, lemang tak apa. Ada jawapan. Kita orang kan anak ni memang gelak je. Pernah sekali mak cakap, abang gaut ni kacang-kacang semua tak boleh, ni kacang panjang ni mana boleh, kau ni pun satu, kau tengok betul kacang panjang ni sebelum masak, panjang dah masak, pendek je kau tengok tu. Kita orang memang gelak tau. Abah saya memang kelakar. Nasib baiklah saya ni serius kan. Macam tu lah. Ya, saya memang kuat gurau, memang kuat gurau lah. Itu sebab saya kalau naik kereta kan, saya tak suka ikut highway tu, saya tak suka ikut Smart Tag Tashengo. Saya suka pakai tunai. Kesian budak duduk dalam kotak tu. Saya memang saya layan. Dia kan ada nama dia kan. Lalu, ya Allah, Roslina, dah lama dah kerja sini. Tak penganyat dah tau. Kan ada nama, saya baca je. Roslina, dah lama dah kerja sini. Dah lama dah kenal ke? Tak kenal, zup jalan. Sampai malam tak tidur budak tu. Tapi kalau nak buat tu, pastikan kereta auto, jangan manual, takut mati enjin. Roslina, dah lama kerja sini. Dah lama nak kenal ke? Tak kenal, zoom mati enjin. Jangan. Aduh, saya dulu pernah kan bergurau dulu, saya masa dekat UiTM dulu, saya pergi ada satu makan nasi lemak kan. Kasi mak, kebetulan anak makcik tu ada anak dara dia jaga malam tu. Saya cakap, kau jangan gelak. Wih, tak baik, wih, kau diam lah. Kan kebetulan anak dara dia yang ambil kan. Dia ambil pinggan, lepas tu dia ambil, dia letak apa, daun pisang kan. Bila dia letak, saya tanya, ni apa hal ni? Kenapa bang? Saya tak minta daun pisang ni, kenapa kau letak? Mak, kena tanya kan letak daun pisang ke tidak? Ada tanya mak. Kan jahat tu lah sini dulu tau. Ya Allah Akbar. Tapi dah insaf lah, insaf lah. Buat tu kan, tak apa, letak lah. Letak nasi, baru mau kerja kawan sudah gelak tu. Waktu nak makan, nak bayar, dek sini dek, kira dek. Muka tak puas hati. Abang makan apa tadi? Nasi, ada paru, kerang. Lepas tu abang letak ni sambal sikit. Ni daun pisang ni abang tak makan, kau yang letak tadi. Kawan saya punya gelak. Dia kata tak kira pun. Dia dah. Sama tak macam saya pergi McD kan, pergi McD. Apa soalan yang dia tanya bila kita sampai? Kan? Cik, bungkus ke makan sini? Saya punya makan sana. Kau gila kan, kau makan sini kan, macam mana kau nak ambil order? Saya kan. Wih, tak peranjat budak tu, kau tak pernah kau jawab macam ni, dia katakan. 2 minggu lepas tu saya datang, soalan dia dah lain. Wih, brother tu. Bicara, ya cik nak bungkus ke atau makan di mana-mana tempat tersediakan? Macam tu salah. Baru betul soalan tu. Kan.